guys, welcome back to my channel. I am Miu. Okay guys, so hari ni ayah dah nak balik Malaysia. Yeah, after 2 months ayah dekat sini, and I miss my family. I miss my mama, my abah, and my mayam. And tengok dia antara sama siapa? Oh my god, dia antara sama my baby. Ya, jadi ayah nak surprise kan family ayah, sebab dia orang tak tahu yang ayah balik. Yang tahu just kakak dengan Mila je. Kakak pressure mama sebab ayah nak beli something yang nantilah kejap lagi ayah cerita, okay? Okay guys, so sekarang kita makan dulu before ayah flight. Sambil dia jualan ni. Tada! So sekarang juga. Jadi kita LDR berapa hari? Tak tahu. Kenapa tak tahu? Aku tak tahu lagi apa sih. So, ya, jadi korang kena teman ayah sepanjang ayah sorang-sorang, okay? Guys, ayah dah nak masuk. Ya, kita dah nak balik. And sekejap lagi ayah cerita apa yang ayah nak beli dekat mama. So tu, Ika dia dah nak balik dah. Tapi dia kata dia malas nak drive. Itu dia. Apa perasaan kamu aku dah nak balik? Hah? What do you feel? Tinggi banget sih. Kayak wow. Hah? Amazing. Emang kalau sedih kena wow, amazing. Emang boleh sedih ini. Emang kalau muka sedih macam tu ya? Muka kamu tak nampak sedih pun? Nampak happy? Ya, I'm home. Finally ayah balik. Dia balik sekejap juga. Untuk ada event. Finally arrive guys. Safely arrive. Welcome home. Apa yang balik sekejap je? Tak ada like sampai sebulan. Sebab after this saya nak pergi satu tempat lagi. Tapi korang tak tahu. So sekarang kita nak ambil luggage dulu. Okay guys, so sekarang ayah dah on the way ke TRX sebab ayah nak beli something untuk mama and abah. Sebenarnya Mila dengan kakak pun on the way dari Shah Alam. Sebenarnya dia orang ajak ayah pergi dekat area dia Shah Alam je weh. Lepas tu aku yang cakap takutlah tak lengkap kan. Like tak ada, contoh ayah nak beli jam tapi brand yang ayah nak beli tu tak ada kat situ macam tu. So kita pergi je TRX lengkap semua kan. Okay, korang saya nak cerita. Kan mama dengan abah kan merajuk sebab ayah dah lama tak balik. Hari tu kan ayah balik last month. Tapi only for 5 days. And ada kawan-kawan yang lain juga. And ayah tak sempat pun jumpa dia orang. Dia orang merajuk dengan ayah. Merajuk yang macam dia orang chat je. Tapi tak apalah. Nanti kalau ada masa balik dah, kalau umur panjang macam tu, tahu tak, merajuk yang macam tu, yang ayat-ayat macam tu. So untuk nak sejukkan hati diorang, ayah melilas hadiah sikit. Hadiah hari jadi yang hari tu kan ayah rasa tak cukup lah. Selama mama menjaga ayah 24 tahun. Wah, 24 tahun, 20 belum masuk 24, masih 23. So ayah rasa macam takkanlah dengan mak sendiri nak berkira kan. We need to buy something macam tu. Kau tahu tak, yang lawak ayah dengan mama ni boleh dikatakan kerap dan juga WhatsApp kan. And then ada satu time tu mama chat ayah dekat TikTok, dekat DM TikTok. Angah, phone mama rosak. Nanti ayah letaklah screenshot dekat sini kan. Kalau ayah ingat, phone mama tak boleh on ke apa tak, WhatsApp tak boleh buka. WhatsApp tak boleh buka. Ayah rasa WhatsApp tak boleh buka. Tahu sebab apa? Sebab storage full. Bukannya sebab phone tu rosak ke apa. Tak tahulah, tapi memang dah selalu like macam tu. Kalau phone storage full kan memang macam tu kan. Ya. And then ayah tanya pendapat kakak dengan Mila. Kita patut beli apa? Bukan kita lah, ayah patut beli apa untuk mama. Lepas tu dia cakap phone lah, sebab phone mama selalu lag. Lepas tu mama kalau nak tengok kau pakai kamera WhatsApp. Kau rasa tak buka kamera sebab storage full. Padahal ayah bersama weh. Ayah nak beli juga phone sebenarnya, tapi tunggu 17 lah. Kau tengok ayah punya sama je. Jaya duduk. Tu
Angah balik besok. Maybe sebab dia tengok posting-posting dia dekat TikTok kan, dah macam aku dah bye-bye jumpa apa semua kan. Ayah rasa dia tak syak apa-apa kot, insyaAllah. InsyaAllah. First time ayah buat macam ni tau. Surprise kan. Kedua orang tua kita. Oh ya, by the way, korang tengok ni, I did something. Ni dah kali kedua ayah dapat yang macam tu. I don't know why. It's okay, saya selamat. Tu. Sekarang ayah on the way to RX. Kita jumpa Mayam and Mak Mayam and Mak Menakan Mayam. So jumpa dekat sana. Dah datanglah dia, ya Allah. Lama tak jumpa dah jadi ustazah. Oh my god. Istiqomah Dewan. Ni belum apa dah Lena. Hah? Berak Dewan. Nani? Korang bayangkan ayah dari tadi tunggu dia orang dengan muka tebal tu. Dengan luggage. Dia tak ada luggage. Nanti orang tak, nanti orang tahu kalau kat sini. Kalau kat sini, kalau orang tengok kita macam agak lain, auto layan tak layan kan. Auto layan korang dengan teruk. Serius. Dia select sikit kan kat sini. Okay guys, so dekat Apple like ramai gila orang. Semut kan? Ramadak ah. Macam semut. Guys, saya dari tadi pening nak tak tahu nak beli yang mana untuk mama. Tapi lepas kita orang tengok macam 60 kot. 16. 我也喜欢白色的，就我很喜欢。他喜欢彩色的。对。Okay guys, finally ayah dah beli untuk mama. Kat mana? Dekat sini. Ayah tak sabar nak surprisekan mama. Can't wait. Sekarang ni kita nak cari untuk abah pula. Let's go. Guys, so untuk next ayah nak cari gift untuk abah pula. Jangan bagi nampak orang. Dia nampak muka kat kan? Okay. Tak ada pernah pesan dari. Ni cantik. Ni baru. Baru maksudnya latest. Cantik lah adik-beradik ke semua ni? Macam muka sama je. Ni, cantik kan? Cantik. So sekarang kita tengah buat apa kak? Beli jam untuk abang. Ya. What color you want? Which one? Okay guys, so ayah dah decide tadi. Ayah ambil jam yang macam geger-geger sikit. Dia suka sebab apa sebab jam tu macam perempuan. And also jam tu dia limited. Ada 5,000 je dalam dunia. Abang yang kedua. Yang ni tidur tak bangun-bangun weh. Weh. Hello. Korang tahu tak mama duk call-call, duk tanya bila kita nak balik. Ma. Dah akak pun nak gerak di sini. Pun nak gerak. Saya mama. Padahal kita orang nak surprisekan dia. Tapi dia macam tak sabar-sabar nak suruh kita orang balik. So, ayah dah beli untuk abang. Kat mana? Ya. Memang ada macam apa? Promote kedai-kedai kat sini, okay? So, kita tak sabar nak bagi dekat mama abah. Dia orang sebenarnya dah tunggu. Sebab kakak dengan Mila plan macam nak pergi makan malam macam tu. So, ya. Dia orang tak tahu ayah balik. Dia orang tahu esok flight ayah pagi. So, let's go. Okay guys, so setelah kita berperang-perang berjuang di dalam kereta tadi kan, sekarang kita dah sampai dekat depan Coffee Bean. We arrive. Kita nak surprisekan mama abah. Oh my god. Ya. So dia orang yang turun dulu, lepas tu ayah turun, okay? Ya. Mana? Ya. Ya. Dia. Jangan lakon sikit. Weh pula dia. Okay guys, so sekarang ayah nak pergi dekat dia orang. Kita nak tengok reaction dia orang macam mana. So mama abah tak tahu yang ayah balik. Dia orang sekarang dekat dalam Coffee Bean. Abang nampak dia kat situ. Tu dia saja. Dia saja.
Wow. Nama hadiah hari jadi. Happy birthday. Thank you. Wow. Ingat. Boleh buka? Boleh, tak salam lagi. Risau lah. Prank sikit-sikit. Abah, minta abah. Terima kasih. Ingat tak mau balik tak boleh dah. Ini abang tak. Ingat kata-kata dah. Terima kasih. Berapa lama ni tak jumpa. Rindu sangat banyak. Terima kasih. Hadiah untuk Mama. Nangis je lah, tahan-tahan lah sebab. Unboxing with Mama guys. No more full data. No more ASMR. Record. Ring. So, Abah, nikmati Abah. So, Your more reaction. Wow. Detik-detik. Tolong beli panel latest tu. Kena belajar. Makainya. belajar tangkap gambar. Tunggu, jangan pakai WhatsApp. Mama handphone paling hebat antara semua orang ni. Betul. Lepas ni Mama boleh buat konten masak-masak. InsyaAllah. Macam semua weh. Apa pula? Unboxing. Ya ke? Yang macam betul kan? Untuk bunga. Terima kasih. Alhamdulillah. Amin. Reaction. Tak mahu. Terima kasih. Tak mahu nak pakai. Setiap simpan. Kena pakai apa, jangan simpan. Jalan. Kalau tidak tadi kakak nak beli warna hijau. Thank you. Pakai apa? Kita pergi meeting bah. Belah sana, belah sana. Oh, jatuh terkejut ingat jam ni. Kata-kata sikit. Kata-kata. Dia macam terima kasih. Alhamdulillah. Semoga Saya nak orang yang nak isytihar raya. terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan rezeki yang lebih melimpah ruah. Amin. Mama macam tengah dekat lah. Amin. Tak pernah ngah. Tak pernah. Kala. Okay. Dia jealous guys. Cuba abah, angah peluk abah. Guys, thank you. Thank you. Thank you. Kena plan dengan kakak baru jadi. Kalau plan dengan Mila, Korang, the reason why ayah beli phone baru dekat Mama, korang tengok phone Mama macam mana? So sad. Sangat menyedihkan. Belakang Mama, belakang. Tu, sangat menyedihkan sangat-sangat. Siapa bagi kak? kakak. Yang tu kakak bagi guys. Mila, nama dah. 2022. Di tahun 2021, di tahun 2025. Tu dia, 4 tahun. Ni daripada ayah. Loh, daripada Mila. Stay tune.